Kena dah. Khairul Asfar Mansur telah dipanggil ke IPD Alur Gajah, Melaka untuk merekodkan keterangan. Jangan kita kata kerajaan ni tak tegas. Ni dah dipanggil dah ke balai polis. Jangan pula kata kerajaan ni zalim, sedangkan ianya adalah angkara diri sendiri yang buat fitnah. Daripada keratan asal yang ini, Anwar tiba di pusat media PH, diubah menjadi Anwar akui banyak kesilapan perjanjian dengan US. Ni, punyalah ramai orang percaya dengan fitnah yang dia buat, sampaikan kerajaan kena maki, PMX kena hina. Jadi orang macam ni memang perlu diberikan hukuman yang keras. Dalam VTT saya sebelum ini memang banyak komen-komen yang minta supaya pihak kerajaan jangan berlembut dengan mereka yang buat fitnah. Inilah satu bukti kerajaan bertegas panggil mereka ni semua ke balai polis untuk ambil keterangan dan dakwa mereka ni. YB Fahmi Fazil pun bukan duduk diam, saudara. Memang dia buat kerja nak ajar mereka ni. Fitnah tu, saudara, satu kesalahan jenayah. Ingat tu. Nak kritik, silakan. Bentangkan hujah-hujahnya supaya orang ramai boleh buat penilaian. Tapi, saudara, jangan fitnah. Fitnah itu jenayah.